Hai korang, welcome back to my channel Cik Dadang. Okey korang, hari ni saya nak masak. Saya nak masak ayam masak madu. Ayam masak madu. Okey, resepi ni senang je korang. Simple dan senang untuk korang masak. Bahan-bahannya senang nak dapat kerana saya teringin sebenarnya nak makan ayam masak madu. Jadi kita masaklah kan. Okey, let's go. Jom kita masak. Ingat tuh minggu ni. First kita masukkan bawang putih, bawang merah, halia. Masukkan sos tiram, masukkan sos cili, masukkan serbu ada singkan kanan sedikit serbuk cili, madu orang masukkan madu, ini madu sedikit juga masukkan cawan air, masukkan gula segenggam, garam, itu masukkan Ajinomoto. Terakhir kurang masukkan bawang besar. Terakhir masukkan ayam. Ayam masak madu. Okey korang, dah siap ayam masak madu. Simple but sedap. Ayam masak madu korang. Korang kalau nak resepi ni korang tengok je video saya, okey?